Selamat pagi Pulau Kemo. Tak ada nak. Rembulan telah berbunyi. Apa ni? Tunggu gambar tinggi. Bising lah diorang ni. Jalan sikit jauh dah pembeli. Tak boleh nak subscribe. Rasanya macam mana? Subscribe. Tak boleh nak subscribe. Tak boleh nak subscribe. Tak boleh subscribe. Saja je. Invictus Labuan Bajo Israel. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Tak ada tak bersuara. Okey. Kalau ke bandara kita ada free transport. Okey. Nah, Kita mau cari motor. berapa motor? 4. 4 motor. Kalau ada lah. Nah, nanti saya coba WA sampai suara Okey, tak apa. Ya, itu kemudian. Sekarang ni bagi aturannya dulu. Aturannya dulu. Undang-undang. Papanya lucu. Nanti kalau sore hari jangan lupa selalu mengunci pintunya karena sekarang musim hujan, kadang hujan atau sore hari ketika pintu tidak dikunci ataupun ini nggak dikunci nyamuk. Oh, nyamuk. Masuk. Banyak orangnya masuk. Rupanya nyamuk. Mosquito. Tengok ni guys. Ini kita punya Ando Villa di Labuan Bajo. Tengok ada swimming pool. Jangan lupa ambil gambar dulu. Jom kita buat room tour. Ini ruang tamu. Nampak? Luas. Nampak? Ruang tamu dia, meja makan, ada kitchen. Okey, di bawah ada satu bilik. Dua bilik. Ini bilik yang di belakang. Nampak tu? Tengok toilet dia. Toilet dia tengok. Mantap. Saudara. Alamak, yang penting nampak apa? Nampak atas. Okey. Jom kita tengok bilik yang kedua, bilik ke depan. Tengok ni brother. Alamak. Sempoi brother. Sempoi. Alamak. Tengok toilet dia. Besar toilet dia brother. Okey, jom. Kita tengok bilik atas pula. Kau duduk di depan Boleh, memang tu okey. Yang penting Okey. saya ada tangga. Bilik yang atas ni kena naik tangga tinggi sikit lah. Agak boleh 6. Jadi kita bagi budak-budak bujang 3 bujang pingitan ni duduk kat atas ni. Okey. Nampak tak? Dia ada balcony yang lapang. Kau tengok. Nampak? Masuk sini. Bilik yang besar. Tengok lah toilet. Toilet dia boleh mandi 5 orang kan? Alamak. Memang mantul. Ini ruang tamu dia. Handsome. Oh, Tesla rosak ni. Tapi kat atas ni dia tak ada fridge. Ada ni. Ada water dispenser. Tak ada. Weh, kau pakai Always ke apa ni? Weh. Betul tak? Pakai Always tak? Always buka map. Jangan.
minum petang. Apa tu? Di Escape Bajo. Kita ada goreng pisang, kita ada americano, kopi susu. Tambah order boleh? Kau tak ada lagi ke? Ya, dapat ni. Apa ada? Lobster, kepiting, ketam, ikan, lokal ni, apa, oyster. Kat sini okey lah. Apa-apa kita bedah je lah. Kan? Malam dah tak jauh. Tapi kita kena bagi diskaun lah. Boleh. Oh ni sedapnya bu. Oh macam mana? Masih detail. Ni kira bila mana? Macam 180. Tak tahu. Berapa ni berapa? Dinner time. Kumpul, kata kunti, sudah kumpul, kena kunti. Mori. Kita break. Berhenti sekejap makan sebelum kita balik pulang ke Labuan Bajo untuk menyantap nasi padang. Mereka ini semua sudah kelaparan, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Setelah melihat gambar masing-masing, mereka semua terpaku. Kami yang nampak tu anda yang nampak. Baru nak record dia. Semua dah kebuluran je tuan-tuan dan perempuan. Kebuluran balik daripada Golomori apa? Golomori. Oh. Ini daripada hari pertama sebenarnya. Nak makan nasi padang. Tercapai hajat semua. Mantap bosku. Yang itu terus tanpa memikirkan masa depan, mereka terus hentam. Inilah dia tuan-tuan dan perempuan. Nampak tu? Oh, berbulok. Apa? Berapa orang nak ayam ais? Datang ke local collection, tuan-tuan dan perempuan. Oh, yang paling lain tergigit tu kenapa? Nak masuk lift pun susah. Tapi tak jumpa. Apa yang macam? Oh, sini Pak. Oi, Santai kawan. sangat-sangat toy. Naik. Climax. The last night. Macam kemuncak.
aku datang balik ke local collection Labuan Bajo kali ni dengan member. Bawa dia datang tengok sunset dekat sini sambil chill-chill dengan muzik dan minum-minum dan makan-makan lah for dinner untuk hari terakhir bagi hari malam hari terakhir bagi diorang. So aku ada lagi 3 hari 2 malam stay kat sini. So jom pusing-pusing. Ifat bangun. Senyum. Ifat. Bapak Ifat. Labuan Bajo. See you soon. Ora. Ibu-ibunya mempersiapkan makanan-makanan kita. Ya, menyiapkan makanan kita. Tengok. Oh. Ya. Baunya sungguh nyaman, sedap. Jam kita sama ya. Sama ya? Sama kayak. Sama. Dah menyiapkan kita punya bahagia. Ya. Tengok dia orang prepare kita punya breakfast. Dia datang kita punya villa untuk siapkan makanan kita. Fresh. Nampak? Setup hotel. Yeah. Villa. So, kita check in dekat Ando Villa ni. Is included with breakfast. Mereka akan datang pagi. Kau beritahu pukul berapa kau nak breakfast. Bagi tahu nak makan apa. Dia ada a few menu yang dia bagi list lah. Menu mi goreng, nasi goreng, pancake ataupun roti bakar. So kau bagi tahu pukul apa kau nak breakfast. Dia akan datang dan prepare fresh dekat kita punya kitchen sendiri. So kita orang tengah tunggu siap dan kita akan breakfast dan continue dengan kita punya aktiviti yang seterusnya. Ini adalah morning person. Okay, morning person. Semua yang awal. Yang lain masih lagi keberatan ya.
So ini dia view luar Ando Villa. Nyaman sangat breakfast ready. Terima kasih. Nampak? Cetak. Mantap bro. So kita ada mie goreng, kita ada nasi goreng, kita ada pancake pula, roti bakar. Ini dia pancake. Makan dengan madu ya. Wah, nice. Terima kasih. Tu ada kuih lagi. Nampak? Ada coffee tea. Okay, let's go. Mari. Ifat. Pai. Mari makan. Saya tak kopi dia. Sedap. Kopi yang dibuat oleh cewek-cewek di belakang kita. Kopi kosong. Oh, nampaknya mereka semua dah bersiap sedia nak turun ke swimming pool Tuan Puan. Style tak style lah brother. Tengok dalam swimming pool pun cik. Air. Kalau baju bau tak apa-apa kan. Air. Satu poin 5 lah. 1 poin. Dalam shoot. 1.3 liter. Dalam. Ipat jangan pergi sana Ipat. Ipat main kat sini je. Lipat tinggi. Tinggi. Dalam. Tinggi lah. Ipat sahabat. Saya Ipat. Anda dirakam. Oh dia pun junam tiba-tiba. Dalam tu. Topi, selamatkan topi. Selamatkan topi dulu. Ni tuan-tuan puan, menghabiskan masa-masa saat-saat akhir sebelum check out dan pulang ke Kuala Lumpur. Cik, brother ni paling style lah. Tengok movie dekat dalam swimming pool. Mantap. Pada benar ni. Yang penting bergaya Fai Okay, kita dah clearkan semua. Dah jadi hancur kan. Tengok dah clear semua. Kita dah nak pulang dah. Hari ni hari Selasa. Ifat pun dah prepare semua dah. Balik. Okay, apa yang ada tinggal ini je lah. Selamat tinggal. Kita nak pergi town dulu. Kita nak pergi town. Bag kita letak luar. Tak luar. Letak luar. Okay guys. Bag kita semua dah kat sini. Alright. Kita nak keluar pergi massage dulu. Labuan Bajo Israel Bye, jumpa lagi. Dam. Masih banyak, jumpa lagi. Alright, jumpa lagi. Dadah, bye. Darin. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, masih banyak. Okay. Mantap. Yang siapa semua dah masuk lah? Okay, selamat. Jumpa lagi. Terima kasih, bye. Jumpa lagi. Alright. Okay. Okay, tadi selamat. Bye, siapa? Bye. Bye.
suasana bagus ya. Bagus. Tapi yang hari pertama kita sampai hujan. Gerimis. Ya, soalnya dah tunggu hujan. Ya. Oh, kalau kayak ini di sana saja ada pusing-pusing semua kan sana. Ya. Apa tak? Pokoknya ada 2, dan 1 sama dengan 2. Ya, berapa lama beroperasi? Ya 6 bulan. 6 bulan. Jadi macam mana? Bagus. Ramai tamunya. Iya loh. Ramai ya. So, ini adalah malam pertama kita berada di Katamaran Resort. So, tadi kita plan ingat nak keluar pergi makan kat luar. Tapi bila kita tengok dekat restoran kat sini, menu pun macam menarik. Sebab aku ingin nak makan western. Lepas tu restoran sini western dan Japanese, Italian and Japanese di level 8. Lepas tu di level 2 tu dia masakan asli Indonesia dan Asian lah. So, kita memilih untuk makan di level 8 ni. Ada apa? Ribs dan memang siap. Semalam dekat Kuala Collection tu ingin nak makan spaghetti lobster. Tapi bila dah order masuk dalam kitchen mesti kena reject balik sebab lobster tak ada. Kata dia daripada petang hari, daripada sore tak ada. So dia order apa dia? Crab. Mak tarik juga. Rasa dia ni okey. Rasa okey, not bad. So kita makan dulu. Tu baru kita pulang balik. Sweet ink pasta with crab. Mantap lah. Okay, makan dulu. Selamat pagi. Hari Khamis. Hari ini hari terakhir juga kami di Labuan Bajo di Katamaran Hotel. So we are going for our last breakfast today and then kita pulang semula ke Kuala Lumpur. Tapi kita punya flight delay daripada actual time 2.10 2.50 kita tolak ke pukul 3 3 lah 3.10 3.30. So delay. Okay, let's go for breakfast first.
Tengok guys, komodo kat belakang guys. Takut guys. Just tengok tu komodo kat belakang. Komodo ada, biawak ada macam ni. Aduh, jalan. Katamaran Resort. Good. Check out. It was a good experience. Duduk sini. Hotel baru. Nampak tu belakang. Hotel baru, semua ni barang-barang baru lah. Of course, baru 6 bulan. So, it's a good experience lah stay kat sini. Okay. Banyak benda belum buka. Lepas tu, banyak benda yang masih baru. Benda-benda yang staff-staff semua masih baru belajar. Overall, okay lah, it's a good experience lah. Kan, makan pun sedap-sedap. Makan lobster semua. View cantik. View memang cantik. Environment nice semua. Tip-top lah. Boleh try. Kita jumpa lagi Katamaran Labuan Bajo. Ciao. Dah pulang kita. Finally, we ended up our Labuan Bajo trip for the second time. Today, 3 Julai 2025. It's a good, always a good experience bila kita berada di Labuan Bajo. Cuma cuaca kali ni amat berbeza dengan yang sebelum kita datang pada bulan 9. 2 hari kita stay di sini di Katamaran. Mendung petang, tak dapat tengok sunset. Dan kali ni sunset tak berapa cantik sangat lah berbanding dengan yang sebelum kita pergi. Sebab weather kat sini tak menentu, kejap hujan, kejap mendung. Lepas kita sampai pun dah hujan. So kalau nak comparekan sunset dan sunrise masa yang bulan 9 kita pergi tu, sangat cantik all the way. Sepanjang hari kita sepanjang apa hari kita stay tu 7 hari raya lebih kurang lah. So memang all the way sunset sunrise semua cantik. Yang kat time ni kita datang dah kurang lah. Weather. Overall experience.